Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Trip memancing tahun 2026. Kita nak memperbaharui lesen tahun 2026. Kali ini kita turun dekat saja di Port Dickson. Kita main dekat Laut Port Dickson. Lama tak turun dah. Di tahun baru ni 2026 ni kita main kat Port Dickson. So kita naik dekat jeti Rumah Rakyat Lukut. Lama dah tak turun kat sini. Ni kalau kita tengok ni, masuk tu ada rumah flat Rumah Rakyat sana tu. Kita masuk jeti ni, ikut trip kawan. So kita keluar. Kali ni kita berlima. Tu nampak tu Anglers kita ni. Yang pertama macam biasa Pakcik Ami, otai kita dengan vest dia tak pah. Pak Long Mazlan kita stay maintain lagi. Mana dia? Balik ke Selangor minggu lepas. Oh, Tapi macam biasa Ustaz Azam. Mana seorang lagi? Jumpa lagi. Kita lagi sampai. Okey. Kita trip kali ni 5 orang. Main di Laut PD insyaAllah. Ni dekat Sungai Lukut. Mudah-mudahan ada rezeki. Nanti kita update tengok apa rezekinya. Ada lesen yang rare dan besar-besar bass, InsyaAllah. Okay, tengok duduk tunggu tekong ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ni dia timur ya. Ni kita punya Anglers kelima. One Tornado. Tornado. Awan tu sini. Yang tepi kan. Dah fokus lah. Okay, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tekong kita. Tekong apa nama bang? Tekong Zack. Allah kan. Jom, okey Siap Ustaz. Alhamdulillah. Kita dah mula bergerak. Sekarang jam pukul 6.40 petang. Mula bergerak jeti Kelama ni. Air tengah pasang naik. Subuh buta kami dah gerak. Joran di tangan tekad pun kuat. Minyak dah isi, umpan pun siap. TKAC, gun steady tak pernah give up. Kadang hujan, kadang panas. Tengah laut gelora ganas. Tapi kami tak pernah goyah. Sebab kami satu jiwa, satu hobi. TKAC saudara di laut dan juga darat. Semua lubuk kami reda bersama gelak. Tahu dapat hasil atau kumpau. Walau ribut datang pantang menyerah. TKAC brotherhood tak luntur. Mancing ikan hati pun jujur. Kalau tak strike pun tak kecewa. Yang penting kami ada selamanya. Ada yang power main casting. Kita dah sampai lubuk. Tapi air masih slow ni. Kita nak tengok mana pakan sauh. Bas. Okay, sekarang dah pukul 7.30. Sampai kita semayang dulu. Kita lancor lagi. Tengok siapa dia dapat lesen pertama. Nah, dah pasang. Okey. Masing-masing semua sedang pasang. Tu nak candak sotong. Cek umpan sotong. Kita dah pasang guna sotong kurita. Okey, ni ada cara memasang. Ni Sotong kita kurita. sembelih sotong tadi tu. So nanti kita sangkut. Okey.
Satu sotong potong Jadi kita mancing laut PD ni ada air kuat. Kena batu besar jugalah. Dia bukan menggigit, tapi dia menghisap. Jadi kita guna setong Berapa kali? korita. 3 kali. Aku pusing 2 kali ya. Dia korita ni kita potong sembelih dia. Lut perambut dalam 1 depa setengah. Guna cenakau, tanduk. Belakang tu semua guna bangla tu. Tu geng-geng bangla kat belakang Dan ni geng-geng Melayu. Kita orang ni geng Melayu depan. Geng bangla belakang ya Ustaz. Tengok siapa yang ada rezeki awal dulu. Okey, tengok. Okey, lepas bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat kalimah la ilaha illallah, datangnya engkau dari kalimahnya, datang dan pergi engkau dengan kalimahnya. Sangkutlah engkau pada mata kail la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu semua PD tu. Dia T-Shell. Anda PD Kuala Arang. Punya apa pasir panjang untuk Kemang. Kita cari torak tengok cumi dia. Again nanti kita adik kalau ada siapa yang sangkut strike. Kita tengok siapa dia boleh hasil pertama pada malam ni. Insya-Allah. Okey. Rekod. Ya. Strike kita pada malam ini Berada One. Oh, memecah kebuntuan ikan you. You Cica. Okey. You Cica dia kawan Cah dengan Jinak telur. tau. Dia kawanan dengan Jinak tu. You cicak dah ni angkat Wan. Kalau ada Jinak tu. Ini dia mana dia? Ini tak digalakkan Kita punya makan. strike yang pertama. Boleh makan dengan kopi sisik. Sisik dia berpasir. Berpasir. Buat sup sedap. Tapi Cina apa? Orang India suka makan. Buat kari. Buat Oh, kari. kari. Wan, ambil gambar dulu Wan. Gambar dulu. Okey, ni strike kita pertama. You cicak. Lagi lepas ni kita dapat you biawak pula apa ni. You biawak. Isyak masuk. Oh, nampaknya strike kita yang kedua. Jah telur. Pak Cik Ami kita hari ni. Adakah dia membuka jajaran baru Al-Jannahun? Kau patah ke ikan saya lepas dia balik. You biawak ada dia. Oh, Damu besar sikit je. You besar sikit kan. Kan kau faham dah tadi you biawak. Jadi cicak biawak. Ojak lagi lah. Boyoh lah ni. Oh dia. Memang. Besar lagi. Dah ambil ni. Tadi ada cucu dia. Tolong ambil handset jap tepi tu. 3 kilo. Oh, 3 kilo. Depan. Zam bagi. Oh ni ada 3 kilo oi. Strike kita pula yang ketiga, tekong kita. Oh. Kan apa ni? Tekong strike. Strike ketiga. Alamak sama. You biawak juga. Geng lah. Lepas pun. Oh cabut lah. Alhamdulillah lepas tak pulang. Ini lubuk biawak, biawak lah lubuk you ni. Air sejuk orang. Sejuk ah? Ya. Keluhan pertama ikan ni dicari. Adakah sama jenisnya? Ataukah lain? Ada cocak. Oh, sangkut ni. Ya. Sangkut. Sabar belum. Apa dia? Apa ke ikannya? Apa dia? Lama ikan duri. Sangkut kat mana? Sampai 2 kali ni. Oh. Lama pisang. Angkat je. Mana dia? Besar tak? Malam berjaya ada juga ya. Dikit makan.
pisang. Gelama Omeh 12:30 malam. Katanya belum dapat. Adakah pasien ke scammer? Mana? Lepas. Alah, skimmer. Selamat pagi. Kita Apollo pagi ni. Sejuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus laju nol batu. Tak kumpau. Akhirnya adalah juga rezekinya caru 2 ekor. Caru putus aku punya ni. Dapat 2 ekor. Putus terus. Ya. Bawah dah. Besar bawah tu. Ada turun tangan lah tak? Okey, jom kita cari cencaru. Kalau batu kecil sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dah 5 ekor sekali ni. Tak kumpau. Cover malam tadi. Oh, tu benar lah. Dia kena tarik, jangan turun lagi. Turun lagi kahwin lah. Kahwin lah. Boleh lah. Belum. Tu belakang. Belum. Di tengah hari je. Alright. Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana aku nak lalis? Kau seko saja pun. Ganas lagi kau. Oh, terbang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia. Bismillah.
2 ekor ni pun bergedi-gedi. Sikit lagi jadi kuda. Nampak cara kuda lagi besar. So sikit. Kuda 2 kali ganda. Pernah dapat. Oh, tahu macam tinggi. Ustaz Azam pun dah dapat dah. Tak kumpau lah. Malam tadi kumpau. Ustaz Azam. Wah. Melawan Pak Feko. Todah. Jadilah. Dia kena tertarik jangan turun lagi. Tengok tu. Tu api besar tu. Oh ni Pak Feko. Oh 3 ekor. Ni ada Muhammad ni. Selah tak ada amin caru. Tak masuk lagi. Bismillah. Apa yang ada naik je. Wan pun dapat lah. Pun tu masuk tu benar. Banyak tu. Salah weh. Taruh. Malam baru beri caru. Mana ni? Hilang lah. Oh, penuh ha. Alhamdulillah. Seko dia. Tapi dia punya lagu dia. Anda. Dah. Aish. Batang mancing besar. Caping. Kat sini pun pada dapat sumpit ke? Dia datang balik. Ha? Beko tak Sam? Beko. Aduh. Tak balik dia. Oi, Kat apa ni? Talang. Bergede-gede. Bergaduh. Alang ni lecak.
dah. Apa ni? Ui, ganah ni macam pula ni. Salah. Salah main tengah air. Ui, ya Allah. Ui. Ya. Ui, borak dah. Ha? Jangan. Ui, mana ni? 3 ekor. 4 ekor patutlah borak dah. Tak satu lagi seekor jatuh. Ha. Lepas. Angkat. Kejap. Satu lagi. Ah, selamat. Buka kiri je lah. Buka tak. Buka tak. Ya. Sangkut kat mana? Dia buang ikan tu. Tun. Kiri tun. Ya. Ini. Jap. Tangan. Jap. Ada. Second boya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi untuk saya. Ikan apa ni? Selah talang. Alhamdulillah. Tamban. Alhamdulillah. Ui, dia tolan dan punya ni ha. Kau punya botol. Lambat. Tak selah. Bukan mesin. Allah. Tamban ni. Tamban. Subuh buta kami dah gerak, joran di tangan tekad pun kuat, minyak dah isi, umpan pun siap, TKAC gun steady tak pernah give up. Kadang hujan, kadang panas, tengah laut gelora ganas, tapi kami tak pernah goyah sebab kami satu